Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Believe that. Okay guys, so hari ini adalah hari anniversary Akram dengan Azana yang kedua. Hari ini 20 hari bulan. So Akram last minute tau tak. Hari ini aku nak pergi cari hadiah untuk Zana, nak prepare untuk semuanya. Tak tahulah kenapa Akram ni tiba-tiba last minute je buat benda ni. Katanya kena stand dari awal lah. So jom kita pergi cari apa yang patut. Tadi pun Akram dah pergi dah pergi buat bukit. Ni Akram nak pergi cuba cari hadiah untuk Zana. Harap sempat lah sebelum Zana balik daripada kerja. Sebab Zana sekarang kerja ni. Akram dengan Zana ni tak prepare pun untuk sambut anniversary ni. Sebab nanti kita orang nak pergi bercuti je. Tapi tak apalah. Akram rasa Akram nak buat surprise untuk dia. Sebenarnya perempuan ni nak surprise sebenarnya kan. So jom let's go. Okay guys, Akram dah pusing-pusing tapi tak tahulah kedai mana, tak jumpa. Ikut kat Siti Alang ada kedai yang ada hadiah tapi Akram sudah tutup lah, tak jumpa kedai tu. Sehingga Akram kat dekat area sini tapi tak ada lah. Jom kita cari lagi. Okay guys, Akram jumpa lah nak pergi apa kat sana. So Akram dapat dikit je ni. Aduh, menyesal tak beli semalam. Akram fikir nak beli yang satu barang makeup tu, lepas tu satu macam buat macam hamper lah. Kukus satu semua sekali bagi macam tu, hadiah makeup. Tapi kat sini semua tak boleh buat lah. Aduh, kita dapat beli kek je. Kita tengoklah kedai kat luar kalau ada. Aduh, dah lah tak cukup masa ni. Jom kita pergi cepat, jom. Okay guys, so orang yang buat bukit tu dia dah call Akram. Dia kata dah siap. So jom kita pergi ambil bukit. Kek Akram dah settle, bukit dah settle. Cuma hadiah je macam mana ni. Akram ikutkan nak balon anniversary letak kat sini. Tu pun tak jumpa. Sebab dulu ada kedai tu kat dekat Siti Alang, tapi kedai tu rasanya dah tutup kot. Jom kita pergi. Tak ada masa dah ni. Tinggal lagi 45 minit. Okay guys, so Akram dah sampai dekat kedai hadiah. Kedai nama dia Kedai Wonderful. Ni kedai dia. Akram pergi cari hadiah dulu lah. Dah tak cukup masa ni. Tadi Akram dah ambil dah bukit. Akram tak sempat nak tunjuk. Kita tunjuk lepas Zana balik lah. Untuk kek macam mana, bukit macam mana. So Akram nak pergi cari hadiah dulu ya. Let's go. Okay guys, so Akram dah sampai rumah. Alamak, dah tinggal 15 minit. Akram kena buat persiapan. Tapi tahu tak, tadi Akram pergi Wasan. Akram dah beli hadiah untuk Zana. Cuma dekat Wonderful tadi, ya Allah, Akram terlupa nak beli pembalut hadiah. Sebab kat kedai tu yang tempat yang Akram pergi cari hadiah semua, tempat dia tak boleh balut hadiah. So Akram fikir nak balut sendiri. Tapi Akram terlupa nak beli pembalut hadiah pula. Ya Allah. Kita tengoklah macam mana ya. Akram dah buat persiapan. Zana dah nak balik. So jom korang teman Akram buat persiapan. Okay guys, so jom kita buat persiapan. Letak yang kat sini yang happy birthday. Sorry guys kalau korang tak apa-apa dengan jelas suara Akram kalau bunyi kipas kat sana. Sebab mic dah habis bateri, Akram lupa nak charge mic. Harap korang dengar lah kita buat hiasan.
jalan ni apa ni tu? Oh, saya tak salah buat habis lagi. Tak salah buat habis. Nak saya. Ni macam mana ni? Letak boleh je. Mana? Saya tak, awak tak buat dekat pintu, so tak nampak saya. Ni kamera ni. Oh ada? Oh tak perasan. Kalau tak cakap. Wow. Bunga betul. Dah. Wow. Tengok. First time kau sweet macam ni. Tapi guys, tak sampai peserta habis. Zana dah balik dah. Dah ada. Oh ni ada ni. Okay, ada ucapan sini. Sorry lah tak tak propose sangat kita buat macam ni je lah. Jadi kita pergi makan, okay? Okay. Dah baca. Happy anniversary my wife. Uhibukifillah. Saya mencintaimu kerana awak. Bihifzillah. Tuhan jagakan dia untukku. Semoga hubungan kita akan terus bersama hingga ke jannah. Kalau salah yang bacaan tu, sorry lah. Sila perbetulkan sana. Korang boleh kangaroo kalau nak beli bunga. Suka tak? Suka lah. First time buat bunga. Memang susah lagi dah nak ni. Tu, nak tiup lilin tak? Nak pasal lilin. Akra tadi kek akan tak sempat nak letak api. So jelah kita celebrate kek dululah. Kesian kek lama-lama. Nampak ni? Happy anniversary ni pun aduh, berkecai berterabur. Okay guys, so sesi potong memotong. Aduh. Okay guys, sorry lah kita orang macam ni je, kecil-kecilan je kan. Nanti kita orang ada apa, besar-besaran kemudian hari. So Zana kata dia ada hadiah. Ya, dia buka. Wah, nampak besar guys. Ini dah sampai daripada apa, 2-3 hari dah. Cuma akak tak buka lah sebab dia kata hadiah. Hadiah apa? Hadiah birthday. Hadiah anniversary. Bukan berarti. Apa ni? Apa ni guys? Wow. Apa je kat kereta tu? Wah, yang kat kereta. Kena yang ketika yang apa, kalau nak pergi berkelah ke ha? Dia letak macam tu. Lepas dia kereta. Macam yang aku cakap tadi di video yang Joy rumah saya pergi guling semua. Kata sempat nak beli hadiah kat sana. Tak apalah orang benda ni. Tu pun. Oh, di mana? Tak. Tak apalah, hadiah ni sebagai hadiah anniversary aku dengan Zana ni. Okay, terima kasih. Awak tak bagi pun ucapan kat saya. Ucapan. Ucapan. Semua lepas tu sifat semua kan. Sebab tu bagi sini dekat. Tadi aku buat ucapan depan orang yang tolong buat tu jadi aku malu lah. So ni aku nak tambah lah sikit. Terima kasih kerana bertahan bersama dengan saya 2 tahun. So terima kasih jadi isteri saya. Yang mana yang buruk kita cuba ubahkan, yang mana yang baik kita teruskan ya. Terima kasih sayang. Ucapan untuk awak. Terima kasih jadi suami terbaik.
So kakak lah supaya dapat cahaya mata. Ini sebenarnya saya ada hadiah. Ada. Pejam mata. Pejam mata. Cuma tak sempat nak baju lah. Pejam mata je. Dah boleh buka dah. Ya. Wah. Rose, perfume. Tengok sana suka tak? Sebab dia tahu hari tu saya nak beli perfume tapi tak beli lagi. Tapi saya busuk. Sikit lah. Tak ada, okey buka lah. Cuba ni. Kita dah tengok sana suka tak bawa Rose. Yes, terbaik. Tapi ada lagi dia tahu lah. Serius lah? Pejam mata. Serius lah? Ya, pejam mata. Cepat. Apa? Cepat lah pejam mata. Okey. Dah, buka. Tada, dia tahu. Yes, kita beli lipstick. Ini nama apa ni? Maybelline. Maybelline. Nak beli ke Maybelline? Kita nak cuba sekarang. Cuba test. Tak nampak. Okey tak? Okey. Warna ni? Yang akak tahu Zana suka warna pink. Lepas tu warna tu biar soft-soft lah sikit. So macam itulah. Okay guys, so kita tengoklah je lagi ada video lagi ke tak yang akan tunjuk. Yelah akan buat anniversary biasa, tapi untuk kenangan akan buatlah video untuk rekod untuk kita orang tengok. Tunjuk dekat anak-anak cucu nanti. Ni pun sebab akan suka warna merah. Anak saya